Alright Dam, so berbalik kepada kita punya perbincangan, dan ada satu persoalan tadi yang aku keluarkan untuk engkau, iaitu barang-barang tambahan yang kita selalu perdengarkan oleh orang-orang di luar sana kan. Adakah perlu ataupun tak perlu, which is neti or not neti? Okey, barang-barang tambahan ni, mula-mula aku dah ingat kau nak cakap pasal suplemen, tapi bila dah sebut neti atau tak neti tu, aku dah faham lah apa maksud barang tambahan tu. Yes. Aku nak kata banyak lagi orang sebenarnya lebih layak daripada aku nak cakap pasal benda ni. Okay. Aku ialah bila kita dah selami dalam industri fitness ni, duduk pula dalam gym, jadi aku pun tak dapat elak lah daripada expose lah ke benda-benda tu. So soalan ni sebenarnya neti atau tak neti, maksudnya kau nak aku recommend orang supaya neti atau tak ke? Benda tu patut ke tidak untuk kita pakai? Tak patut lah. Untuk Kalau meningkatkan, kembalikan kudrat lelaki dalam komuniti kita, kan? memanglah kita itu goal kita. Itu ni, tapi dia tak berbaloi sebab bila kita keluar daripada neti, kita jadi enhance lah maksudnya kan. Banyak benda kita kena take into consideration sebenarnya. Sebagai contoh, antara betul steroid ni, memandangkan dah sebut barang-barang apa, memang steroid lah, tak ada benda lain pun. Cuma zaman sekarang dia ada steroid dan peptide. Tapi mostly yang macam kau mention tu, nak boost strength lah apalah, dan kebanyakannya memang steroid lah ke arah yang orang akan pakai. Peptide ni baru lagi. Dia dah lama tapi baru diperkenalkan lah. So aku tak suggest mana-mana orang untuk pakai pun steroid ni, sebab unless dia nak pergi competition. Sebab the side effects tak berbaloi. Antara side effect dia yang teruk-teruk sikit lah, mati pucuk, gynecomastia ni macam tadi kita ada bincang pasal tumbuhnya payudara pada lelaki, which is sebenarnya bukanlah jadi payudara. Actually dia punya puting tu jadi timbul puting wanita pada tubuh badan lelaki. Benda ni boleh jadi disebabkan antara side effect daripada steroid, sebab steroid is a artificial testosterone. So maknanya hang masukkan dos testosteron yang tinggi tau, bukan di level manusia lagi dalam kita punya badan. Bila testosteron tinggi, dia estrogen pun ikut tinggi sama juga. Oh ya? Yes, dia sama-sama naik tau. Okey. So bila estrogen tinggi, kita lelaki tak sepatutnya kita macam tu. Tu yang kadang namanya munculnya payudara, which is kita kenal sebagai gyno. Nama panjang ni gynecomastia. Itu antara side effect dia. Benda-benda lain macam liver failure, rambut gugur, acne dekat badan, apa benda semua, itu semua normal lah. Untuk budak-budak bodybuilder memang normal lah. Kalau semata-mata kita nak betulkan testosteron kita nak build up strength kita balik, tak perlu pun. Kita boleh train benda tu daripada yang kita bincang tadi, 3 benda. Real food, resistance training, tidur. Dah cukup dah. Tak payah. Kalau melainkan kau ada plan nak pergi compete as a bodybuilder, powerlifter atau strongman ke apa, memang you need the enhancement lah. Memang tak dapat nak elak. Dibenarkan legal lah ke? Tak semua competition. Ada setengah memang ada doping dia. Ada, even kalau bodybuilding kita tengok, ada competition natural sahaja. Kalau macam yang kita tengok, yang paling besar kalau dalam bodybuilding ni Mr. Olympia, mustahil lah nak neti macam tu. Faham. Ramai orang ingat bila kita pergi gym, kita angkat berat, lama-lama kita akan boleh jadi macam tu. So orang jadi takut nak pergi gym. Aku tak nak nanti aku angkat berat ni, lama-lama aku jadi bagak macam ni. Tak. Kita sebagai manusia, hormon default kita tak mampu nak maintain that huge amount of muscle mass pada masa yang sama very low body fat percent. Tak boleh nak function lah for a long period of time ke? Kalau pakai lama-lama memang it will take a toll on your body lah. Nak pakai benda-benda ni, dia sepatutnya ada cikgu dia, ada coach dia, which is memang bukan aku lah. Memang bukan bidang aku. Banyak lagi orang-orang dekat Malaysia ni lebih layak bercakap pasal benda ni berbanding pada aku. Ada coach dia. Even you kalau boleh kena buat blood work apa semua, doktor tu kena
Tengok apa kau punya keadaan hormon kau. Testosteron, estrogen, prolaktin, adalah macam-macam lagi. Lipid profile lah, apalah. Semua ni dia boleh baraikan kita kalau kita tak jaga betul-betul. Kenapa aku tanya soalan sebegini rupa? Sebab ini pernah terjadi dekat diri aku juga. Time tu aku awal-awal baru nak start main gym dan sebagainya. Ada a few orang yang datang dekat aku dan dia bagi pil. Okay, so pil tu aku tak ingat apa benda yang dia explain dekat aku on that time. Tapi on that time aku tak tahu pun sebenarnya pil tu adalah steroid. So bagi aku benda ni kita kena bagi awareness lah terhadap orang-orang muda di luar sana yang sedang baru-baru nak mencuba datang ke tempat gym. Tiba-tiba ada orang datang offer ambil pil ni semua. Dan setahu aku steroid ni juga ada yang berbentuk pil. memang dia berbentuk injection dengan pil. Dia dua form lah dia datang kan. Pil ni tak semestinya semua pun steroid. Dia ada substance lain jugalah. Even supplement pun pil. Cumanya it's also a business. Bila orang datang dekat kita, dia offer kita benda-benda ni, sebenarnya part of it tu perniagaan dia. Betul. So itu kisah lain lah. Orang yang macam bila dia dengar kau pakai benda ni, you cut off a lot of time. Kau training as an athlete berapa tahun ni, kau baru dapat banyak ni. Tapi kalau kau telan yang ni, kau cucuk yang ni, 6 bulan je kau dah boleh make a very huge difference. So orang, even aku sendiri pun akan tempted. You cut time sangat-sangat banyak tau. Compare to you nak dapat this physique, you kena buat 10 tahun. Bila ada barang-barang ni, setahun dah boleh almost nak match kepada 10 years orang yang neti ni. Malahan kalau dia gunakan dengan cara yang betul, boleh lebih. Jadi aku tak tahulah barang apa yang nak bagi kau tu. Cuma advice aku dekat orang luar sana, whatever you want to put in your body, kaji dulu. Even benda tu supplement, not everything is for everyone. Melainkan supplement, kalau aku nak recommend protein powder, tak ada masalah. Creatine itself? Creatine of course, lagi-lagi kalau orang tua. Protein powder dan creatine cukup lah. Baru kita kalau nak cerita benda-benda lain macam fish oil ke, apa nama, multivitamin, vitamin B, zinc, apa benda semua, itu semua is not meant for everyone sebenarnya. Tapi kalau creatine dengan protein powder, yes. Kenapa? Protein powder is to recover you daripada your training. You nak dapatkan protein intake yang cukup. Kadang-kadang kita tak ada masa nak makan banyak-banyak dalam masa sehari. Betul. So kita perlukan benda tu untuk bantu kita cukupkan kita punya nutrition. Creatine pula, kalau based on kajian, 5 gram untuk muscle untuk boost strength, stamina, endurance or whatever dia punya kelebihan dia. Lagi kalau kita ambil lagi extra 5 gram, maknanya kita ambil 10 gram sehari, dia akan bagi kita cognitive function dekat otak kita. Kalau orang tua ambil, dia boleh mengurangkan potensi orang ni untuk nyanyuk. Creatine? Yes. Okay. So ambil 10 gram memang boleh bantu banyak di sini. Apatah lagi untuk orang muda macam kita Of course lah, kita lagi lah dengan intense punya lifestyle, sangatlah memerlukan. Kalau nak lah, tapi kalau tak nak pun tak apa, jalan daging pun boleh dapat. Tapi seksa nak makan daging sekilo baru dapat 5 gram. Sekilo daging. Kilo lah. Tu kiraan dia. Tak larat. Kalau tak salah tu kiraan dia. Aku pun takut aku salah juga. Tapi mungkin sekilo dapatlah 5 gram. Sekilo daging dapatlah 5 gram protein. Larat ke dapatkan sekilo tiap-tiap hari? Tak larat lah kita. Faham. So as a conclusion untuk kita punya podcast kali ni, apa yang kau boleh recommend ataupun yang cara yang betul ataupun untuk pandangan-pandangan ataupun penonton-penonton di luar sana kan, yang seumur kita ni, apa yang patut kita start, apa yang patut kita terapkan dalam kita punya daily life untuk kita kekal, supaya nanti apabila kita dah beranjak umur 30 ke 40 ke, kita dapat orang kata
kita tindas penyakit-penyakit yang akan datang kepada kita? Balik kepada 3 basic tadi tu lah. Get your body moving lah. Resistance training. You have to know apa benda yang you letak dalam you punya mulut, dalam you punya body. Memang makanan, lagi orang Melayu punya masakan memang sedap, tapi kita terlepas pandang banyak sangat benda-benda tu yang lead us towards the penyakit-penyakit berangkai ni. Macam rutin kita pagi-pagi bangun, kita tarik roti canai, nasi lemak, apa benda semua. Pagi-pagi bangun, benda pertama yang kita telan adalah benda-benda ni. It will spike you punya insulin to the roof. Sebab tu kita sangat terkenal dengan diabetes. Even kalau tak nak makan nasi lemak dengan roti canai pun, kita ganti dengan kari pap, kuih seri muka, roti jala, sama je dia punya benda-benda tepung ni, sama je dia punya efek dia. So makan real food lah. Pagi-pagi bangun, kalau tak nak makan, tadi aku kata tu lah, protein shake. Okey. Kalau rajin, telur sepuluh masak. Kalau ada appetite, makanlah benda ayam, ikan, daging or whatever. Okay. And then kalau buat exercise pula, I mean, kita seminggu ada 7 hari. Takkanlah tak boleh spend out of the 7, at least half, 3 atau 4 hari untuk exercise. Sehari baru 30 minit ke sejam kita spend, okay lah. Tidur 6 jam lah paling aku rasa paling banyak orang tidur, which is dia ingat 6 jam tu dah cukup. Hakikatnya aku punya recommendation is at least 7 ke 8 you get a very very good quality sleep, so that you recover daripada whatever you've been through that day. 7-8 jam pun waktu tu pun kena betul juga tu kan. Lagi elok lah. Kalau zaman dulu tak ada jam. So bila matahari dah terbenam tu waktu tidur. Matahari dah terbit tu waktu dia bangun. In real sekarang ni kita 1-2 pagi baru kita tidur. Sepatutnya. Betul. Even aku sendiri pun. The best time is lepas isyak lah sebenarnya. Aku tak tahulah kat mana aku pernah dengar. Mungkin aku salah, tapi aku tak ingat siapa yang cakap, tapi dia berkait dengan agama lah. Mungkin ustaz ke, mungkin siapa. Kalau kita tidur lepas isyak, sebelum pukul 1 ke sebelum pukul 2 pagi, 1 jam tu, kualiti 1 jam tu bersamaan dengan 3 jam. Jadi dia tak sama. Kalau kita, walaupun kita tidur pukul 1-2 pagi, kita tidur lama, tak sama kalau macam kita tidur pukul 10 ke 11, sekejap kita bangun pukul 3, pukul 4. Tak sama kualiti. Berbalik kepada konsep agama Islam. Yes. Aku tak ingatlah siapa yang cakap, tapi aku memang pernah dengar benda ni. Al-Quran dan hadis ni pun berbalik kepada kita punya sains. Betul. Dia very related lah benda ni. Betul. Dua benda tu very related. Jangan macam mana lah, jangan gunakan alasan I'm too old for this, aku tak perlukan lah. Nanti ada satu lagi, buat apa aku nak pernah exercise, nanti ujung-ujung aku mati juga. Tak lah, badan kita ni amanah, kita kena jaga. Macam mana kita nak pergi haji dengan umrah kalau kita tak fit? Betul. I mean, rugilah kalau kita dah lah nak pergi sana susah. Pergi pula kena terpaksa naik wheelchair. Baguslah dia pergi dah, dia naik wheelchair pun. Tapi alangkah indahnya kalau kita boleh pergi bawa tubuh badan kita sendiri. Betul. So itu yang aku nak. Bila aku train orang pun, kalau dia orang Islam, memang benda ni yang aku punya, kalau dia dapat buat benda ni, itu terapi untuk aku. Alright, so thank you Adam kerana meluangkan masa untuk kita punya The Open Table Podcast. InsyaAllah kalau ada masa, luangkanlah masa bersama kami di Open Table Podcast. It was truly an honour lah. Thank you so much lah juga sebab jemput aku kan. Thank you. Terima kasih sudi meluangkan masa dengan kita. And then pada para penonton boleh cari Adam punya socials di bawah. Betul. Boleh contact Adam through Instagram, TikTok. Ya, boleh. Boleh contact, ada phone number? Ada lah, mesti ada. Ada, okey. Mana tahu ada rezeki kan. Sama-sama kita boleh kongsi. So thank you once again for watching. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe.